korang cuba lenjan, bezakan minyak hitam yang korang biasa pakai dengan minyak hitam RLT Racing Fast Runner Highway 1550. Okay, dia ada banyak, 1040 pun ada. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel RLMK guys. So aku dah lama tak buat konten, lama gila, pasal aku tak berapa nak sihat sangat. So terpaksa pending dah lah jadi kemalasan, jadi lagi lama. Alright, so aku tak nak cakap banyak. Sekarang ni aku nak servis motor LCV aku ni. Right, sekarang ni dia sebenarnya dah lebih daripada aku punya set lah. Biasa aku set 1500, tapi sekarang dah 2000. Korang boleh tengok. Ok, 2053. So dah lebih 500. Jadinya aku nak tukar minyak hitam, servis pakai minyak RLT Racing Fast Runner Highway 1550. Alright. Okay, jadinya sebelum ni motor ni pun memang ada pakai minyak hitam yang sama. Okay, minyak hitam yang ni sama. Video kali ni untuk kita tengok result kelikatan minyak. So far motor ni aku pakai dah 2000 mileage. Aku tak rasa engine rasa vibrate ke, nak change gear susah ke, rasa kasar ke, tak ada. So far ok je, walaupun dia dah 2000k mileage. Jadinya aku prefer lah untuk pakai minyak ni. Sekali lagi, memandangkan bulan ni insyaAllah banyak ride, so aku lagi prefer lah minyak ni. Kalau korang belum cuba lagi minyak ni, korang boleh tekan link dekat bawah. Aku ada sediakan, korang boleh tekan link tu untuk beli minyak RLT Racing Fast Runner Highway 1550. Okay, alright, jom kita servis, kita tengok result. Okay guys, so tadi dah settle buang minyak hitam lama. So ini minyak hitam lama, memang korang tengok hitam habis. Memang aku guna kau-kau ni, pasal tak silap aku bawa pergi Muar kot pakai minyak hitam ni. Memang perform gila-gila punya. Korang kena tengok video yang aku pergi Muar tu. Kat situ ada satu rahsia yang motor ni aku dah cecah 14. Selamba je. Boleh pergi lagi, cuma aku tak berani lah, pasal motor ni handling dia tak ngam. Handle tak ketat, jadi tak boleh nak teruskan. Okay, so ini pekat ni, hitam dia ni. Tapi so far walaupun 2000k mileage aku dah lenjan untuk LCV ni dengan pakai minyak RLT Racing Fast Runner Highway 1550, tak ada masalah bagi aku. Engine still smooth, tak ada rasa kasar. Lepas tu change gear, upshift, downshift pun tak keras. Okay,
So memang aku recommend sangat lah minyak hitam ni, dan aku akan pakai untuk berkali-kali sampailah riwayat motor ni. Okay, so minyak Abang Bob YP ni memang aku bagi komen yang terbaik lah, pasal respon dia, function dia memang ngam. Okay, aku prefer lah korang try minyak hitam ni. Tak mahal, harga dalam 50 something lah, macam tu. Korang boleh tekan link kat bawah, aku ada sediakan kalau korang nak try. Okay, so kita nak tukar filter pula, oil filter. Okay guys, so dah tukar buang minyak hitam lama, lepas tu dah tukar oil filter lama kepada yang baru. Okay, so sekarang kita nak masukkan minyak RLT Racing Fast Runner Highway 1550. Okay, multi level synthetic, ada ester sekali. Okay, so kita nak masukkan 1 liter ni semua dalam ni. Alright, okay, minyak ni bau, so minyak ni memang bau macam bau diesel ada, macam bau, dia ada busuk sikit bau dia, tapi engine memang terbaik, memang mantap, memang respon dia memang, aku tak nak cakap banyak kali, memang korang kena cuba sendiri lah, untuk mesin korang, untuk motor korang sendiri. Korang cuba lenjan, bezakan minyak hitam yang korang biasa pakai dengan minyak hitam RLT Racing Fast Runner Highway 1550. Okay, dia ada banyak, 1040 pun ada. Okay, korang boleh beli ikut kesesuaian motor korang lah, pasal aku pakai ini pasal motor aku dah spek tinggi. Okay, tapi still perform. Aku banyak pakai minyak hitam lain, kalau mileage dah 1000, engine dah start rasa lain lah sebenarnya. Okay, so aku decide untuk pakai minyak hitam ni lagi, disebabkan dia punya function respon pada enjin motor aku ni memang ngam, memang smooth, enjin tak rasa berat. Okay, so jom kita tukar minyak hitam ni, kita masukkan minyak hitam baru, sebab berkemungkinan motor ni aku bawa pergi janda baik hujung bulan 5 macam tu. Okay, lepas tu InsyaAllah kalau rezeki lebih, aku akan bawa pergi Cameron Highland. Alright, bismillah. Minyak dia warna gold tau. Okay, baru dapat beli corong ni. Pakai duit YouTube ni. Okay, sebenarnya aku nak tukar minyak hitam ni dah lama dah, cuma aku tak berapa sihat, so motor pun jarang gerak, jadi aku tak tukar. Okay, dah bau dah minyak dia. Minyak dia ada bau macam minyak diesel sikit lah. Lepas tu bau dia memang busuk lah, walaupun dia busuk, tapi
hati dan nurani dia baik. Cik. Apa ni? Okey. Wangi pun tak semestinya bagus. Mahal tak semestinya bagus. Okey, ada je yang murah berkualiti. Okey, so tak perlu nak kecam mana-mana brand pun. Ikut korang punya poket, korang punya enjin punya selesa kan. Try and error, itu je. So tapi korang kena try minyak ni, confirm tak tukar lain lah. Right, habis. So mana-mana yang menyambil tu belum subscribe, tekan button subscribe. Jangan skip iklan, okey? Tanda support aku. Terima kasih. Suara orang baru baik. Aku demam seminggu, tak baik-baik. Alhamdulillah. Sekarang dah reda sikit. Okey, ikat pakai tangan je, tak payah ikat pakai layar lah, apalah. Nanti emergency susah. Okey, jom kita start enjin. Allahu Akbar. Bismillah. Okay guys, jadinya aku dah settle servis motor aku yang buruk ni. Dah berapa lama tak basuh dah pun. Okay, terpaksa servis pasal aku nak kena pergi JB. Aku tak nak lanyak sangat pasal mileage dah 2000 macam tu kan. Aku tak berapa yakin lah. Okay, takut kemalasan tu menjadi tambah bila mana aku tak servis hari ni juga. Okay, so kepada korang yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Dan kalau korang nak try minyak hitam yang aku pakai ni, korang boleh tekan link dekat bawah. Aku ada sediakan minyak RLT Racing 1550, 1040 pun ada. Alright, so ini minyak dia. Okay, pada yang nak try boleh beli. Alright, so sekali lagi jangan skip iklan. Alright, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.